Video kali ini saya nak tunjukkan macam mana cara untuk kita buat buttermilk chicken menggunakan Thermomix. Jom kita buat. Mula-mula sediakan isi ayam yang telah dipotong. Kemudian letakkan tepung goreng. Saya gunakan tepung base tadi. Anda boleh tambah air jika perlu. Kemudian gaul sehingga sebati dan perap seketika. Dah siap? Panaskan minyak dan goreng ayam sehingga masak. Terbalikkan ayam satu persatu. Kemudian angkat ayam yang telah masak. Masukkan bawang putih, kemudian masukkan cili merah. Tak nak letak pun tak apa ya. Tutup dan kisar selama 5 saat. Speed 5. Dah siap? Scrape down guna spatula. Kemudian masukkan butter. Masukkan daun kari. Tutup dan tumis selama 4 minit suhu 120, speed 1. Dah siap? Masukkan susu cair. Masukkan kepingan cheese. Kemudian masukkan garam secukup rasa. Tutup dan masak selama 4 minit suhu 100, speed 1. Dah siap? Masukkan ayam goreng tadi. Tutup dan masak lagi selama 2 minit suhu aroma reverse spoon. Dah siap. Mudah kan? Kuah kelihatan sedikit cair ketika panas. Elok je kan? Anda boleh tuangkan ke dalam bekas. Sedia untuk dihidangkan. Selamat mencuba. Bye.